Oh, baguslah dah sediakan daun pisang Kita pakai dulang daripada rumah kak. Okey, ni nasi lemak nak tengok sikit nasi. Portion biasa ke nak nasi extra? Biasalah. Biasa. Nak diet ni, tak nak makan banyak. Okey, ni biasa lah. Oh, basmati. Tengah trend ni nasi ni. Okey, boleh. Ingredient ni wajib lah. Ambil kacang dulu. Kacang tanah, ikan bilis, asyik nasi kandak. Hari ni kena nasi lemak, timun. Lepas tu sambal saya dengar ada sambal pedas ni kak. Ada sambal pedas, ada sambal biasa. Awak nak sambal pedas ke biasa? Saya nak pedas kak. Yang pedas. Saya tekak Melaka kak. Orang pahlawan, darah pahlawan ni. Anak buah hang tuah ni. Pedas. Oh ni pedas lah ni. Yang ni pedas. Boleh. Oh sebelah ni biasa. Ayam goreng dulu kita ambil peha. Upi ipin ni. Ayam goreng peha. Lepas tu ni kriuk-kriuk dia sikit. Bagi sikit. Oh jangan banyak sangat. Nak diet ni. Telur mata kak. Dapat telur mata. Ambil telur mata satu. Nak rasa-rasa je telur mata. Telur rebus satu kak. Telur rebus. Nak telur apa ni? Telur puyuh. Telur puyuh. Sebiji je. Sebiji je. Tak nak banyak. Ke, Nak rasa je kak. Sebiji. Telur puyuh. Udang. Ini udang petai. Tak nak banyak kak. Nak rasa je udang. Udang petai? Udang petai. Oh udang. Ada udang lah. Boleh lah udang dengan petai sikit kak. Udang dengan petai sikit. Sambal udang. Udang sambal. Boleh lah udang sambal nak rasa. Udang sambal sikit kak. Oh ni udang sambal. Oh akak bagi sebiji Tak apa nak rasa-rasa. Oh rasa-rasa betul juga kan. Okey. Sambal ikan bilis. Petai ikan bilis. Tak nak. Sambal tak nak. Sambal ikan bilis tak nak. Sambal kerang boleh? Kak kedai baru buka ni kak. Lama juga 8 bulan dah kan. Daripada bulan 5 tahun lepas. Oh lama juga. Kupang tadi kerang, ni kupang. Kerang ini kupang. Boleh? Nak rasa kupang pula. Sotong kering boleh kak? Tak nak banyak, nak sikit je, nak rasa je. Tu boleh, ngam. Dah sikit dah tu. Ni sotong kering. Yang ini daging sambal. Daging sambal tak nak kak, daging sambal tak nak. Dah biasa makan kat rumah, mak selalu masak. Daging rendang boleh. Daging rendang boleh sebab dah nak raya kita kena makan rendang. Lepas tu apa lagi? Paru boleh kak, saya peminat paru. Saya memang minat paru kak. Oh ni paru. Kak memang kedai buka pukul 5 kak 5 petang. 5 sampai 10 malam. 5 sampai 10 malam dengar kan? Hari tak ada cuti. Okey, tak apa kak. Ini Buka hari-hari tak sambal. cuti. Soto sambal boleh. Soto sambal boleh. Tengok nampak sedap soto sambal lah kak ni. Oh ni soto sambal. Sotong goreng ada? Sotong goreng ada ni. Ni cantik. Nak try sotong goreng? Rendang nak tak? Bahagian apa tu? Ambil je lah kak. Tak apa, sebat je kak. Oh last kali sotong lah sotong. Satu portion RM10. Satu portion RM10 dah kak Oh ni sotong. Nampak menarik. Kedai dekat belah mana ni kak Atas bukit, nasi lemak atas bukit kak Ya betul. Tengok banyak juga sotong dia, tak kedekut. Siap. Nasi lemak atas bukit dekat Pasir Gudang JB guys.